Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita akan nak membaja. Kita nak baja folia. Kita pakai Fasco baja hijau. Dan kita akan campur dengan special ingredient Kitosan Plus. Jadi kita akan guna pump ni lah, pump bakery ni untuk sembuh baja. Pump ni 20 liter. Jadi cara bancuhan dia, okay. Ada setiap produk akan ada lah cara bancuhan dia. Ni untuk buah-buahan 100 ml baja mesti campur dengan 20 ml air. Okay. Untuk Kitosan Plus ni pula dia dah tulis ni, untuk pokok buah, untuk setiap liter kita akan campur 3 ml. 3 ml untuk tong 20 liter. Jadi 3 kali 20 60 ml. Okey. Itulah cara sekatannya. Kita dah masukkan air dalam ni. Ni sekatan. Okey. Ni sekatan kita 100 ml ini. Buka. Dah masukkan. Okey. Tuang. Kelebihan pump ni pula, dia ada pengacau automatik. Dia pengacau ni, mana kita on switch je, dia boleh kacau, kita tak perlu kacau kayu lah. Dia automatik je, pengacau ni hidup. Dia dah mix automatik kita. Okey, Kitosan Plus pula 60 ml. Kitosan Plus ni dia bahan organik untuk menyuburkan dan membaik pulih pokok. Agak pekat. Dan dia macam sejenis bahan pekat lah. Untuk kita sembuh baja folia ni atau baja cair ni, kita biasa akan sembuh pada waktu pagi lah. Kenapa waktu pagi? Sebab liang-liang stomata pokok ni akan terbuka dan memudahkan untuk penyerapan baja tu. Okay, sebab tu kita kena digalak sembuh pada waktu pagi. Untuk sisa-sisa baja yang ada dalam ni, kita bilas balik sambil membersihkan bekas kita, dan kita tuang untuk cukupkan dia 20 liter. Lagi satu, saya suka bancuh baja yang jenis apa, angkat je ni di atas meja je ni. Sebab apa? Kalau daripada bawah sakit pinggang, berat agak ni, 20 liter ni nak angkat. Jadi bila ada atas ni, jadi kita tak perlu menunduk ke bawah lah. Dan dia juga apa, menyelamatkan belakang kita. Susah kalau sakit belakang. Kalau daripada bawah ke atas nak angkat ni memang tak payah, susah juga lah. Macam ni senang. Okay. Untuk ni pun saya gunakan gadah yang panjang supaya anak pokok dana tinggi, kita boleh sampai. Alright, jom kita pergi membaca. Okey, kita nak pergi membaca. Sekarang ni kita pakai galah panjang juga,
supaya kita boleh sampai ke atas. Okey. First kita akan ni lah, sembur bawah ni dulu. Yang sembur atas bawah daun, pastikan semua kenalah daun-daun dia. Basahkan akar-akar untuk menyerak baja. Daun, bawah daun, atas daun, bawah daun lah. Atas daun, bawah daun. Sembur juga batang-batang. Lagi satu kita nak sharing ya. Untuk sembur yang tinggi macam ni kita kena tengok arah angin juga. Okey, sekarang arah angin bertiup daripada kiri saya ke kanan saya. Jadi kita akan ni lah. Biar kita bagi angin tu tolak nis baja kita tu ke arah pokok. Kalau tak rugi lah. Kalau kita tembak ke pokok, angin tu tolak baja tu jauh daripada pokok. Rugi lah baja kita. Ya, sembur bagi rata je semua. Kalau panjang ni senang. Kita boleh je ulur masuk celah-celah macam ni. Okey, itu saja awak kita baja ini ya. Pada buah ni dia kita ajak main makan sama-sama. Okey, salam.